Ya, dekat bahagian sini. Yang warna biru ni, yang warna biru ni, warna biru bahagian sini, ini adalah kerongkong kita. Okey, ataupun halkum ataupun leher. Okey, seterusnya yang kedua, alisan. Alisan adalah lidah kita. Lidah yang kita nampak secara zahir. Okey? Yang mana akar lidah kita tak boleh nampak sebab dia berada di bahagian belakang sekali. Okey. Lepas tu, pangkal lidah boleh nampak. Tapi kita kena jelikan lidah kita sedikit. Tengah lidah kita boleh nampak. Dan juga bahagian hujung lidah. Okey? Hujung lidah. Sisi lidah. Sisi lidah kita kat sini tak ada. Nanti saya tunjuk. Dan juga bahagian hujung lidah. Alright, seterusnya syafatain. Lisan ni lidah. Syafatain dua bibir. Ni dua bibir kita ni lah. Kan? Alhamdulillah Allah bagi kita nikmat ada bibir, ada mulut. Kan? Jadi tak ada alasan untuk kita tak boleh nak sebut huruf-huruf yang berkaitan dengan dua bibir. Begitu juga dengan huruf lisan, begitu juga halqum. Uh, Macam mana nak mantap makhraj? Kena banyakkan tikrar, kena banyakkan pengulangan. Itu sahaja cara dia. Okey? Jadi kena yakin dengan diri masing-masing aku boleh baca Al-Quran